Hello. Okay, kita nak buat trip daripada Selangor ke Johor, 100% bateri, 542 km, Odo 3983, dan perjalanan kita dalam 329 km. Ada jam tadi. Right. Thank you. Okay, nak update jam sikit dekat Elite. Bateri 97%. Okay, bateri dah 78%. Tinggal 426 km lagi. Odo kita 4079. Maksudnya kita dah berjalan dalam dekat 100 km lah. Lebih kurang lah dekat 100 km kita dah berjalan. Dan tadi lancar. Sekarang dekat area baru lepas Senawang, jam sikit sekarang, tapi tadi lancar. So kita lagi 2-3 km. Okay, kita punya bateri dah 60%, 328 km lagi. Dulu kita 4155 km. Ni dekat area Bukit Gambir lah, dah lepas air keruh. Dekat area Bukit Gambir, depan tu sikit pagur lah, depan tu sikit pagur. Baca cantik. Lagi 155 km lagi nak sampai. Okay, sekarang kita berhenti rehat di pagur. Bateri 55%. 133 km lagi. Cuaca cantik. Okay, jom kita gerak. Congestion on Liberaya Utara Selaton is causing a 38-minute delay. You're on the fastest route. You should reach your destination by 1923. 19 97 lah. Okey lah. Lambat 35 minit. Okey, bateri tinggal 40%, 218 km. Odometer kita 4240. Ini pun traffic jam tinggi. Sekarang ni nampak lancar, tapi ada trafik tadi. Lepas ni ada trafik lagi. Kau tengok jarak lagi 70 km je, tapi sejam 40 minit warna merah. Okay, alright. Bateri 34%, tapi kita dah keluar daripada highway. Keluar dekat Simpang Lenggam. Masuk jalan dalam, disyorkan masuk jalan dalam sebab plus highway lagi jam. Tapi sini pun jam juga. Dia tu masuk. Aku yang jahat. Alright, akhirnya kita dah sampai di Johor, di Skudai. Bateri tinggal 25%. Lagi banyak daripada semalam, 17%. Kilometer yang boleh pergi lagi 137 km. Odometer kita 4312. 25% lagi banyak daripada semalam. Saya expect lagi sikit. Tapi kita tadi high traffic jugalah. High traffic, masa perjalanan dua-dua sama 6 jam, 7 jam. Semalam pun 6 jam, 7 jam juga. Right. Mungkin kita buat analisa kemudian. Ini perjalanan daripada Pagoh ke Skudai. Okey, kita nak buat summary ringkas. Total perjalanan kita daripada Selangor ke Johor 329 km. Dan daripada Pagoh tadi, ni rekod tadi kan, daripada Pagoh ke Johor 135 km. Berapa banyak bateri dia guna? 23.1 kWh kWh. So 135 km menggunakan 23.1 kWh. So 23.1 daripada total battery capacity Sea Lion adalah 82.5 kWh.
So berapa persen bateri digunakan untuk perjalanan Pagoh ke sini? Dalam 28%. 28% untuk 135 km. Alright, jadi yang awal-awal tadi 329 tolak dengan 135 km, 194 km yang awal-awal tadi tu. 194 km, berapa persen bateri digunakan? 47%. 47% bateri. Jadi kalau kita kirakan berapa kilometer boleh berjalan dengan 1% bateri untuk perjalanan pertama, daripada Selangor ke Pagoh dalam 4.1 km untuk setiap 1% bateri. 4.1 km. Dan untuk perjalanan kedua Pagoh ke Johor 4.8 km untuk 1% bateri. Alright, thank you. Bye.